aksi final sukan antara fakulti 2026 iaitu SAF berjaya menjadi tumpuan warga kampus apabila Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina iaitu FKAP bakal berdepan Fakulti Pendidikan iaitu FPEN dalam perebutan gelaran juara. Apa yang menjadikan perlawanan ini lebih menarik adalah kejayaan FKAP melakar sejarah apabila berjaya mara ke pentas final selepas sekian lama menanti peluang tersebut. Pasukan yang sebelum ini jarang dilihat sebagai pencabar utama kejohanan berjaya membuktikan kemampuan mereka menerusi persembahan yang konsisten sepanjang saingan berlangsung. Perjalanan FKAP ke final bukanlah sesuatu yang mudah. Menurut pengurus pasukan, mereka terpaksa berdepan dengan cabaran yang menjadikan perjalanan mereka sesuatu yang sukar untuk mereka jalani. Okey, nama saya Kirtigan Mahalingam. Saya merupakan manager pasukan FKAP untuk sesi kali ini. Cabaran paling utama masa lah. Sebab masa yang begitu lama untuk kita buat preparation dan ada cuti-cuti SEM. So kita terpaksa ambil break, lepas tu training balik dan persiapkan untuk final. Pasukan yang tidak diletakkan sebagai pilihan utama akhirnya mencipta sejarah apabila berjaya muncul sebagai juara bola sepak sukan antara fakulti bagi sesi 2026 UKM selepas menewaskan Fakulti Pendidikan dalam aksi final yang berlangsung dengan keputusan 1-1 yang dijaringkan oleh Muhammad Hazim sehingga ke penonton sepakan penalti yang penuh dramatik. Pertama sekali mesti Alhamdulillah, tak pernah expect pun dapat skor time final ni, so memang rezeki sangat. Syukur lah, Alhamdulillah. So sebagai satu kunci kejayaan FKAP, apa target selepas ni? Selepas ni InsyaAllah kita akan cuba lagi yang baik sebab kita orang sebenarnya team underdog. So macam sebelum ni pun nak masuk final pun memang susah lah. So ni memang rezeki first time. So memang lepas ni kita akan cuba untuk pertahankan lah insyaAllah. Kejayaan ini menjadi lebih bermakna apabila pemain pasukan FKAP turut berkongsi rasa gembira kerana mereka dianggap pasukan underdog dan tidak diberikan perhatian seperti beberapa pasukan yang lain. Sejujurnya perasaan pertama yang membuatkan kita orang rasa bangga adalah kita berjaya mengalahkan juara bertahan lah, seperti yang semua orang tahu. FPEN memang juara yang kuat yang dah lama mendominasi perlawanan SAF ni. Jadi bila FKAP berjaya melangkah ke peringkat akhir, berjaya pula mengalahkan FPEN. Jadi itu suatu benda yang membuatkan kami betul-betul bangga dan bersyukurlah sebab kita berjaya sampai ke tahap ni. Sebenarnya sebagai satu pasukan yang tidak dianggap sebagai calon juara, kami berjaya untuk masuk ke dalam separuh akhir sebagai pasukan underdog dan mengalahkan pasukan lain. Tidak kisah menang good ataupun penalti ataupun apa-apa, menang tetap menang. Bagi saya sangat gembira. Sekian saja daripada saya, Muhammad Izwan Nadi Bangi.